kita baca dia punya bio tu, penulis buku peluang kedua, Alright. motivator. Nampak 99. Kau tambah lagi 9 ni, boleh pergi Henry Geni ni. Uish. Henry Geni sebab dia lama tak dengar weh. Sebab dia tulis tu X Henry Geni. Wow. Oh. Okey, Izzat ada dengan kita. Tadi pun kita dah bagi tahu sikit yang anda mengambil SPM di dalam sekolah Juvana. Betul Zat? Ya, betul. Saya ambil SPM pada tahun 2019. Waktu tu saya umur 20. Jadi saya kira macam kalau kat luar ni repeat balik SPM. Jadi bila mak saya datang melawat, terkeluar soalan daripada mulut dia, tak nak ke ambil SPM balik. Saya tak pernah belajar. Saya dibuang sekolah sebanyak 7 buang sekolah sebelum masuk ke negeri. Jadi semestinya mak saya nak saya berjaya dalam akademik. And then nak masuk ke unit akademik perlu menjalani satu ujian diagnostik. Jadi ujian tu saya gagal. Saya mau buat satu surat kepada pegawai. Mungkin pegawai tu nampak usaha saya untuk masuk ke unit akademik. Jadi dekat situlah bermulanya perjalanan kehidupan saya sebagai seorang pelajar unit akademik sekolah negeri.